Turkish Airlines. Okay, biasa je. And logo dia pun lebih kurang juga macam Cathay tadi. Nothing special juga bagi saya. Macam Emirates, dia logo merah dan dia, tulisan pun merah, dia tak guna hitam. Saya rasa logo tu pun dengan font tu sendiri macam terlalu Basic lah. Basic ni pada saya, you don't use pada logo lah, you use pada other part lah. Tapi Turkish punya poster tak saya lawa. Bagi saya dia ada something lah. Dia ada direction lah. Okay, dia biasa tapi dia punya kekemasan design ni saya suka lah. Punya billboard dia, time to meet again, just nice, cool lah. Mungkin dia ada kelebihan sebab negara dia memang cantik dengan ikonik semua tu. And gambar-gambar yang dia guna tak pernah yang tak lawa. Macam Turkey kan, cerita pasal Istanbul, dia punya ads ni kan memang akan naikkan budaya dia. Kita rasa macam aku nak pergi Turkey lah. Tapi kalau kita akan banyak time to Paris, dia tak tunjuk you know. Airline ni adalah extension of our punya Tools lah. Okay, Turkish rasa saya akan bagi 7 lah. Okay, saya pun nak sebut sama 7. Okay, next. Japan Airlines, saya tak faham kenapa lah Japan dengan airline tu macam ada gap besar sangat. JAL pada ada pula dalam tu, dalam tu macam off. Buang je lah. Buang je lah kan. Jepun ni dia susah untuk move on. Dia culture dia terlampau konservatif, sangat-sangat konservatif. Cantik je, tapi bila letak kat Echo tu saya rasa macam selalunya kalau macam airline kan dia ada secondary. Contoh Qatar, okay, dia ada macam swoosh semua kan. Emirates dia ada dia punya iconic font. Malaysia lah pun kita ada kita punya bendera. So yang ni saya boleh bagi 3. dia tak memorable, tak 3 setuju. All Nippon Airways. Bos saya tahu ANA ni adalah stand for All Nippon Airways. Saya tak tahu kenapa Jepun boring nak mampus lah. Itulah man. The logo itself tak menarik. Betul. Font tak menarik. Tak ada apa yang ikonik. Tak ada design kapal terbang pun biasa. Itu masalah Japan. Saya tak tahu kenapa. Tengok dia punya billboard design dia. Betul. Something lah dekat design punya culture dekat Jepun. Dengan logo kat situ. Lepas tu ada outline lagi kat ANA tu. Saya rasa 3. Saya rasa dia lagi teruk lagi. tu ni 2 macam malas gila logo nampak. Exactly.